Assalamualaikum Kak. Ni ada Salam. aiskrim dulang ah. Ya betul. Macam mana kira dia? Okey, kat sini kita ada menu special. Kita ada aiskrim dulang. And then kita ada 3 set. Set healing set, gossip set dan juga party set. Oh, party set. Buat satu party set tu boleh? Boleh. Okey. Party set, kita boleh pilih 4 flavor. Okey, kat sini kita ada 5 flavor. Macam apa? Kita ada mint chip, ada cappuccino, chocolate almond, vanilla oreo dan juga susu kurma. Cappuccino, mint, ni coklat. Coklat almond, ada coklat almond dengan susu kurma. Okey, siap. Untuk party set, kita ada 4 flavor yang tadi. Selain daripada tu, kita ada sprinkle, 2 jenis sprinkle. Dan kita ada mini sprinkle, kita ada 3 jenis. Oh, mini sprinkle. Okey. And then kita ada dua sos, iaitu coklat dan juga caramel. And kita ada special tambahan buah 2 jenis. Itu apa? Kiwi, anggur. Kiwi dengan anggur. Oh. Party set kita tadi, kita akan dapat 4 jenis. Susu kurma, mint chip, cappuccino, coklat almond. Wow. Ni semua aiskrim buat sendiri ke? Ya, aiskrim buat sendiri. Memang buat kat sini juga ke? Betul-betul dengan proses sendiri juga. I see, okay.